Mesti sedap ni. Nak kena buat apa yang tadi? Baba. Ni lah kedai makaronnya viral tu. Kita pergi hari ni. Jomlah. Kedai ni buka seminggu sekali je. Umi nak hantar bunga pukul 2. Oh, Kita pergi sekali lah. Boleh? Sayang, minta tolong je. hantar bunga Okey, pukul jap. 2. Bolehlah, Baba. Baba jangan lambat tau. Kedai buka 2:30. Boleh. InsyaAllah. Dah dekat pukul 2 ni. Mana semua orang? Tumpang lalu, Mina. Oh. Allah. Ada lagi ke, Baba? Ada. Dalam kereta. Wah, banyak juga ni. Ni semua dari latihan kemasukan hari tu. Kena keluarkan. Nanti tak muat nak duduk. Boleh tak tu? Boleh je. Letak mana ni, Baba? Dapur. Okey. Alhamdulillah. Mila, buat apa tu? Rakam video assignment. Lama lagi ke? Nak Mina tolong tak? Boleh juga. Mina boleh... Ya? Tolong ambilkan botol plastik tu. Bukan yang tu. Yang tu. Sebelah dia. Yang ni? Aywa. Okey, makasih Mina. Cepat tu. Kita tak boleh lambat nak beli makaron viral. Assalamualaikum. Hari ni Mila akan asingkan telur putih dan telur kuning tau. Ni baru cantik. Alhamdulillah. Umi, balik cepat. Kita kena gerak dah ni. Mina nak beli makaron viral. Oh, okey. Ni semua dah siap? Mina, tengok ni. Mila dah asingkan telur putih dan telur kuning. Senang je nak buat. Hebat. Cepat, simpan. Tapi tu dah tak nak guna dah. Kena kemas ni. Nanti. Kita dah lambat dah ni. Okey, Baba. Jom. Jom. Bismillah. Mana kunci kereta Baba, ya? Baba letak kat mana? Tak ingatlah. Kunci. Ya, Mak. Kita tengah cari kunci kereta. Manalah kunci ni? Oh. Kunci. Ya, kunci. Baba, Amar dah jumpa kunci kereta. Mana? Cepat. Ni, kunci. Okey, jom. Kita kena cepat. Jom, cepat. Jom. Cepat, jom. Umi, apa lagi tu? Jom. Tapi buku tu Umi pinjam dari Makcik Laila. Nak pulangkan sekali. Esok-esoklah pulangkan. Dah nak sampai. Tengok tu. Kedai pun baru nak buka. Makasih, Baba. Kita awal lah. Cepat. Assalamualaikum. Dek, nak beli makaron viral tu boleh? Waalaikumsalam. Oh, maaf bang. Dah habis. Bukan kedai buka pukul 2:30? Tadi ramai sangat dah beratur. Jadi, kita orang buka awal. Biasalah, kedai viral kan? Lah, ya ke? Mina? Dah habis.
Alhamdulillah. Selesai. Dah, jom balik. Kalaulah semua cepat sikit, mesti boleh sampai lagi awal kan? Sabar ya Mina. InsyaAllah. Mesti ada hikmah kenapa kita tak dapat beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, jom buat makaron. Tapi kan susah nak buat. Umi jumpa resepi. Jom, kita buat sampai jadi. Ya ke, Umi? Kita tak boleh ubah apa yang dah berlaku. Tapi, kita boleh guna peluang yang ada sekarang dengan sehabis baik. Wow! Dan ingatlah, Allah itu sebaik-baik perancang. Yeay! Sayang, Umi! Waqina azaban nar. Amin. Patutlah micro viral tu habis. Allah nak kita belajar buat sendiri. Kan, Umi? Betul tu. Rasanya kita dah jumpa dah hikmah daripada apa yang berlaku hari ni. Ama, bukan macam tu. Perancangan Allah lah yang terbaik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Assalamualaikum, Bapa. Waalaikumsalam. So, macam mana kat sekolah? Okey. Cikgu kan lantik Mila jadi bendahari. Mina, penolong bendahari. Kan? Wow, Alhamdulillah. Senanglah nak buat kerja sama-sama. Tapi, Mila risau. Kalau duit hilang, macam mana? Tak apa, Mila. Mina kan ada. Mila jadi tukang kira, Mina pula kutip duit. Wang besar! Wang besar! Woohoo! Kayalah! Kayalah! Mina, ingat tau. Tu bukan duit kita. Itu kan amanah. Kena jaga elok-elok. Okey, Bapa. Okey, siap. Apa ni? Nah, simpan dalam ni. Wow, cantik. Baru senang nak susun duit. Fatona. Jadi, berapa banyak kita kena kumpul? Target kita 200. Oh. Jom. Nombor siri pun Mila catat? Rasa macam tak perlu je. Mina ikut je lah. Hai Zara. Mina datang nak kutip duit kelas. Oh, ya. Sekejap Nah, Mina. Terima kasih. Yeah. Simpan elok-elok. Mina, no. Terima kasih. Duit lagi. Terima kasih. Simpan elok-elok. Ya, tahu. Dapatkan segera Jessie edisi terhad ini. Ni memang wajib beli ni. 1, 2... Alah, duit tak cukup lagi. Aha! Mila. Ya. Mina, nak pinjam duit kelas dulu boleh? Nanti Mina bayar. Tak.
Bolehlah. Tak salah, cuba. Please, nanti Mina bayar. Tak boleh. Gunalah duit belanja Mina. Tapi duit tu Mina nak kumpul beli jersey. Alah, bolehlah Mila. Pilihan dulu Boy jersey tak ni. Ambil. Yeah. Macam tu Oh yeah, high score. Mina, mana duit hari ni? Duit hari ni? Tadi kan Mila suruh simpan duit. Mina simpan tak? Cuba ingat balik kat mana Mina letak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila, boleh tolong Umi kejap? Okey, Umi. Cepat. Lawan dah mula. Okey. Mina, ni kutipan hari ni tau. Simpan elok-elok. Ya, tahu. Mina, boleh tolong Umi buangkan sampah-sampah ni? Tapi dah nak Terima kasih, sayang. Mila, sini jap. Sikit lagi. Pas. Okey. Ya, gol! Ya! Dah gol ke, Baba? Ya, betul. Mina? Sampah dari mana? Oh, Baba baru buang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab inilah Mila tak nak jadi bendahari. Apa nak buat ni? Mina rasa macam mana? Ingat tau, tu bukan duit kita. Itu kan amanah, kena jaga elok-elok. Mila? Nah, Mina. Jersey boleh tunggu. Tapi ni amanah. Kami bangga dengan Mina. Wah, hebatlah kamu berdua. Kerja kemas, ada rekod, duit cukup. Cikgu bangga dengan Mina Mila. Sebenarnya cikgu, kami terhilangkan duit. Hilang? Tapi saya dah ganti. Minta maaf sangat Mina dah gagal jalankan tanggungjawab. Maafkan kami kerana cuai. Kamu ganti duit tu pun dan menunjukkan kamu berdua amanah. Dan itulah yang paling penting. Terima kasih, Mila. Tak apalah. Jom. Mina mesti suka ni. Mila, di mana ni? Pilihlah. Mila belanja. Mila. Nak duit? Jaga elok. Mina. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Nikmati keenakan Crunchy Coco yang lengkap dengan kebaikan serat, mineral dan multivitamin yang membantu anda bertenaga sepanjang hari. Bestnya kalau dapat ni. Untuk sarapan, makan tengah hari dan malam. Posto. Untuk Mina dan Mila. Betul ke? Ada kad. Tahniah kerana memenangi pertandingan Ibn Sina Junior yang ke-31. Dengan itu, terimalah cenderahati, sijil dan wang tunai RM100 sebagai ganjaran.
Alah, 100 ya? Banyak tu. Bolehlah beli Crunchy Coco. Yelah. Baba, boleh tak nak belanja duit ni? Mestilah boleh. Ini kan duit Mina Mila. Tapi ingat, rancang dulu apa yang nak dibeli. Sekarang kita ada RM90 untuk belanja. Mina nak beli apa? Tengok GS 2000 turbo ni. Mina nak lah. Oh, berapa? RM25. Oh, okey. Okey, dah siap. Jom pergi shopping. Wah. Dah jumpa. Dia semua tak masuk bajet. Kita nak beli satu je. Alah, tapi semua sedap. Tak boleh. Bolehlah. Kali ni je. Tekan dah rancang. Ikut je list ni. Tapi Mina nak sangat. Nak? Putra. Beli yang ni dapat semua sekali. Masya Allah. Inilah pilihan yang tepat. Terima kasih, Putra. Sama-sama. Okey, gerak dulu. Bye. Mina. Siap dapat susu percuma lah. Alhamdulillah. Ini barulah berbaloi. Lama lagi ke? Mina nak beli GX 2000 turbo tu pula. Okey, sikit je lagi. Hai Putra, tengah cari set mewarna ke tu? Ada pertandingan mewarna minggu depan. Oh, beli yang ni. Mila menang banyak pertandingan sebab guna yang ni. Tapi duit tak cukup RM5. Tak apalah. Jom. Apa kata kita beli? Dah, ambillah. See you, Sam. Semoga berjaya. Jazakallahu khairan. Huh? Ya, pakcik. Okey, pergi dulu. Assalamualaikum. Makasih tau. Waalaikumsalam. Afwan. Ni lah dia. Nak cuba? Wah, rezeki jangan ditolak. Sesuai sangat ni, Dek. Keluaran terbaru tau. Pagi tadi baru sampai. Harga? Berbaloi ni. RM50 je. Saya nak satu lah. Mina. Tak boleh, Mina. Kenapa? Duit kita tak cukup. Apa? Tak cukup? Tapi Mina nak sangat. Putra, jom minta duit kita balik. Mina, mana boleh buruk siku? Apa kata kita letak balik yang lain-lain tu? Yang mana? Dah tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Ikut je list tu, Mina. Tu pun dah Alhamdulillah. Kita ambil GX 2000 tu ya? Allah. Semuanya RM84.90. Dah. Ni untuk Baba. Untuk Umi. Dan Amak. Untuk Baba? Terima kasih. Kita orang nak raikan kemenangan ni sama-sama. Kalau tak ada Baba, Umi dan Amar, kita orang mungkin takkan menang.
Terima kasih. Kami hargai sangat. Mina Mila beli apa untuk diri sendiri? Oh, Mila beli ni. Wah, cantiknya. Mina pula beli apa? Panas, barang panas mempersembahkan keluaran terbaru GX3000 Rocket. Hebatnya. Kemenangan lebih manis jika diraikan bersama. Jangan lupa, perbelanjaan mestilah dirancang dengan sebaiknya. InsyaAllah, Allah ada untuk mencukupkan segalanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Zaman kecil-kecil Atuk selalu tahu bawa Baba pergi ada satu taman ni. Ui, banyak betul kenangan. Bolehlah, nanti kita pergi nak? Okey, dah sampai. Baba tunggu sini tau. Mila ada 15 minit je nak tukar baju semua. Nanti Karang lambat lagi. Mila. Kenapa tu Mila? Nak Baba hantar pergi klinik? Tak payah. Okey je, Baba. Sakit perut je. Makan ubat okeylah ni. Okey. Mina, bawa Mila masuk bilik ya. Okey. Rehat-rehat je ya sayang. Okey. Dah lah tu. Sakit perut. Bukan dah guna ke alasan tu hari tu? Mila dah tak ada idea lagi dah. Makan dah? Kenapa tak suka sukan? Sukan best apa? Mina tahu kan, Mila tak suka dipaksa. Hop tu. Laju lagi. Buat apa tu? Lari. Tak suka latihan rumah sukan. Mina? Janganlah cerit. Allah Rabbi. Kalau gagal lagi ni, habislah. Habis tu nak buat macam mana? Macam mana apa? Belajar je lah. Lagipun, bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Mina! Belajar. Baju kotor ni. Belajar. Bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Itulah dia. Mina dengar ni. Mila ada idea yang baik punya. Boleh jadi ke ni? Kita cuba dulu. Wah, betul-betul jadilah. Okey, kita akan bertukar dari hari ni ke hari ni. Macam? Okey. Kita tengok balik soalan dia. Jadi jawapannya B. Sebab herbivore makan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Tepat sekali. Nah, Mina cuba buat ni dulu. Roger. Kalau ada apa-apa, nanti panggil je Umi. Siap. Biar betul. Wah, semua betul lah Mina. Mestilah. Senang kacang goreng pisang. Mila? Mila?
Mila? Ya, saya. Okey ke tu? Nampaknya Baba dah tak payah nak tolong tu. Ikat tali kasut. Senang kacang. Okey. Mina yang ajarkan. Ha? Hello. Hai. Dah nak kantoi tadi. Pasal tu kan. Mila tak reti nak ikat tali kasut sendiri ke? Sebab itulah Velcro tu wujud. Dah. Velcro? Benda tu. Mina pun satu. Soalan yang senang kacang macam ni pun tak dapat jawab ke? Sebab itulah Mina dapat F. Dia tak ya Habis tu nak berhenti dah ke? Mana boleh? Tapi Mina kena dapatkan A. Tapi kata nak win-win situation. Ingat tak? Tahu. Jomlah, kita boleh buat punya. Sama-sama. Tak payah lari-lari dah. Tengah panas, peluk-peluk. Okey. Macam itulah. Mina? Mina? Mila. Mila, apa? Baba tengah panggil tu. Kejar Baba. Gedek-gedek. Gedek-gedek. Mina, bukan macam tu lah nak turun tangga. Kena lemah lembut sikit. Macam ni. Mina pula cuba. Hari yang dinantikan. Ya. Ke garisan, sedia, mula. Wow. Kertas lagi. Wow. Alhamdulillah. Yeay, Alhamdulillah. Ya, kenapa? Baba tengoklah, tengok ni. Mari Baba tengok. Wow, hebatnya Mila. Cayalah, Mila pun. Ada apa ni? Nah, cuba Umi tengok. Baba. Ha? Ya? Saya rasa lain macam lah. Baba pun sama. Habis tu nak buat macam mana ni? Relax sayang. Kita layan je dulu. Saya ada idea. Ha? Oh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Pekerjaan ibu bapa? Oh, buat je lah pasal Baba. Itulah kan. Tapi cikgu tak bagi. Semua orang kat sekolah kan dah kenal Coach TDH. TDH? Apa tu? Coach tall, dark and handsome. Oh. Riak, riak, riak. Astagfirullah. Jadi, nak buat apa? Saya cakap Mak Di chef, Mak Amna pula detektif, Mak Huda pula. Oh, Mak dia saintis kan? Yang buat eksperimen letak-letak tu. Hebat. Okey, Umi kerja apa ya? Umi lah ketua pegawai operasi. KPO. Ya ke? Wow. Apa tu Baba? Ketua pegawai Baru tahu kan? Kalau nak tahu lebih, boleh tanya Umi sendiri. Okey, Baba. Gerak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedia? Okey, jom. Nina. Assalamualaikum, Umi. Umi tengah sibuk ke? Waalaikumsalam. Tak adalah. Kenapa ni?
Kita orang nak temu bual tentang kerja Umi. Kerja? Boleh? Wah, sedapnya. Okey, soalan pertama. Dah boleh makan ke, Umi? Boleh. Jadi, Umi, dah berapa lama Umi buat kerja ni? Dah dekat 7-8 tahun jugalah. Wow, 7-8 tahun dah. Mesti Umi dah pakar. Oh, Umi tak makan? Ha? Nanti Umi makan. Umi nak suap Mama dulu. Alhamdulillah. Sedapnya Umi masak. Umi boleh buka kedai ni. Alhamdulillah. Jom kita sambung. Umi, Ha? sibuk ke kerja Umi? Ada hari yang sibuk sikit. Lagi-lagi masa raya. Cuti panjang ke? Kadang-kadang tu tak sempat nak duduk pun. Penatnya kerja Umi ni. Lepas tu Umi, waktu bekerja macam mana? Lina, jangan dekat sangat. Waktu bekerja, ya? Selalunya Umi mula kerja pukul 5 pagi. Awalnya. Tak tentu. Tengoklah. Sampai semua kerja siap. Nina? Tak tentu. Mungkin sampai 24 jam sehari. Yelah. Sebab kadang tu ada je yang berlaku. Allah. Alah. Faham? Selalu on call. Tunggu jap. Umi, kerja penat-penat macam ni mesti banyak kan gaji Umi? Serius lah. Tanya gaji pula. Okey. Tak tentu. Kadang tu rasa macam patut dapat lebih lagi. Gurau je. Habis tu, Umi tak rasa nak berhenti ke? Apa? Umi takkan berhenti. Umi sentiasa bersyukur dengan apa yang Umi ada. Bersyukur kunci utama. Masya Allah, hebatlah Umi. Dahsyat sangat kerja Umi ni. Dahlah sibuk. Tak ada waktu rehat. Gaji pun tak menentu. Okey Umi, kata-kata terakhir sebagai ketua pegawai operasi? Ketua pegawai apa? Operasi. KPO. Baba kata Umi kerja tu. Apa? Ada-ada je baba kamu tu. Umi mana kerja? Umi kan suri rumah. Baba. Ketua pegawai Alah. Macam mana ni? Esok dah kena present. Nampaknya kita guna je lah apa yang ada. Tapi apa yang kita ada? Okey, siap. Meh, tengok ni. Sampai hati baba tipu kita. Memperkenalkan Umi kami, Ketua Pegawai Operasi. Dah dekat 7-8 tahun jugalah. Ada hari yang sibuk sikit. Lagi-lagi masa raya. Cuti panjang ke? Kadang-kadang tu tak sempat nak duduk pun. Waktu bekerja, ya? Selalunya Umi mula kerja pukul 5 pagi. Sebab kadang tu ada je yang berlaku. Allah. Alah. Kadang tu rasa macam patut dapat lebih lagi. Apa? Umi takkan berhenti. Umi sentiasa bersyukur dengan apa yang Umi ada. Walaupun penat, Umi tak pernah bosan melayani kami. Setiap masa, Umi sentiasa ada bersama. Umi sentiasa memberi kasih sayang dan menjaga kami semua. Dan itulah pekerjaan Umi kami, seorang suri rumah. Umilah Ketua Pegawai Operasi. Umi. Ha? Ya sayang? Minta Umi. Sebab buat kerja yang paling susah dalam dunia. Hanya jana buat Umi kami.
kasih banyak. Terharunya Umi. Terima kasih, Umi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Nikmati keenakan Crunchy Coco yang lengkap dengan kebaikan serat, mineral dan multivitamin yang membantu anda bertenaga sepanjang hari. Bestnya kalau dapat ni. Untuk sarapan, makan tengah hari dan malam. Posto. Untuk Mina dan Mila. Betul ke? Ada kad. Tahniah kerana memenangi pertandingan Ibn Sina Junior yang ke-31. Dengan itu, terimalah cenderahati, sijil dan wang tunai RM100 sebagai ganjaran. Yeay! Kita kaya lah. Alhamdulillah. 100 ya? Banyak tu. Bolehlah beli Crunchy Coco. Yelah. Baba, boleh tak nak belanja duit ni? Mestilah boleh. Ini kan duit Mina Mila. Tapi ingat, rancang dulu apa yang nak dibeli. Sekarang kita ada RM90 untuk belanja. Mina nak beli apa? Tengok GS 2000 turbo ni. Mina nak lah. Oh, berapa? RM25. Oh, okey. Okey, dah siap. Jom pergi shopping. Wow. Dah jumpa. Dia semua tak masuk bajet. Kita nak beli satu je. Alah, tapi semua sedap. Tak boleh. Boleh lah. Kali ni je. Tekan dah rancang. Ikut je list ni. Tapi Mina nak sangat. Nak? Putra. Beli yang ni dapat semua sekali. Masya Allah. Inilah pilihan yang tepat. Terima kasih, Putra. Sama-sama. Okey, gerak dulu. Bye. Mina. Siap dapat susu percuma lah. Alhamdulillah. Ini barulah berbaloi. Lama lagi ke? Mina nak beli GX 2000 turbo tu pula. Okey, sikit je lagi. Hai Putra, tengah cari set mewarna ke tu? Ada pertandingan mewarna minggu depan. Beli yang ni. Mila menang banyak pertandingan sebab guna yang ni. Tapi duit tak cukup RM5. Tak apalah. Jom. Dah, ambillah. Serius ah? Semoga berjaya. Jazakallahu khairan. Putra. Ya, pakcik. Okey, pergi dulu. Assalamualaikum. Makasih tau. Waalaikumsalam. Afwan. Ni lah dia. Nak cuba? Wah, rezeki jangan ditolak. Sesuai sangat ni, Dek. Keluaran terbaru tau. Pagi tadi baru sampai. Harga?
Berbaloi ni. RM50 je. Saya nak satu lah. Mina. Tak boleh, Mina. Kenapa? Duit kita tak cukup. Apa? Tak cukup? Tapi Mina nak sangat. Putra, jom minta duit kita balik. Mina, mana boleh buruk siku? Apa kata kita letak balik yang lain-lain tu? Yang mana? Dah tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Ikut je list tu, Mina. Tu pun dah Alhamdulillah. Kita ambil GX 2000 tu ya? Allah. Semuanya RM84.90. Nah. Ni untuk Baba. Untuk Umi. Dan Amar. Untuk Baba? Terima kasih. Kita orang nak raikan kemenangan ni sama-sama. Kalau tak ada Baba, Umi dan Amar, kita orang mungkin takkan menang. Terima kasih. Kami hargai sangat. Mina Mila beli apa untuk diri sendiri? Mila beli ni. Wah, cantiknya. Mina pula beli apa? Panas, barang panas nak lalu. Mempersembahkan keluaran terbaru. GX 3000 Rocket. Hebatnya. Kemenangan lebih manis jika diraikan bersama. Jangan lupa, perbelanjaan mestilah dirancang dengan sebaiknya. InsyaAllah, Allah ada untuk mencukupkan segalanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Cantik hantaran kepada Isaac. Menggelecek di sana. Kawalan yang cantik sekali. Isaac Abraham ada ruang di hadapannya. Rakan sepasukannya di sebelah kanan. Jaya, Isaac. Kita dah nak menang. Aduh, tak ada harapan dah ni. Terus kepada Isaac. Ini dia Isaac Abraham berlari menuju ke kawasan gol. Melepasi satu pemain pertahanan. Isaac Abraham untuk gol keempatnya. Gol kelima untuk pasukan Beetle Beast. Isaac Abraham. Dan itulah sebabnya dia memenangi untuk tahun ini. 5-2. Power lah. Jadi nampaknya lepas ni... Perlawanan terakhir, Beetle Beast akan menentang juara bertahan, Fire Eagle. Adakah selaku juara 3 tahun berturut-turut ini akan mempertahankan kejuaraannya? Adakah Isaac Abraham akan membantu Beetle Beast untuk merampas takhta juara tahun ini? Nantikannya di Cloud Sports secara langsung. Isaac! Wah, first time dua tim ni berlawan. Tak sabarlah. Mina rasa Isaac mesti dapat top scorer lagi. Semi-final pun dia skor 4 gol tau. Yap, macam tahun lepas. Tapi kan, masa perlawanan nanti, Baba tidur je lah. Kenapa pula? Yelah, Fire Eagle menang tahun lepas sebab ada Isaac. Tahun ni, Beetle Beast lah pula. Tak tentu lagi. Jurulatih Fire Eagle power kot. Percayalah. Beetle Beast mesti dapat kalahkan Fire Eagle punya. Tak apa. Kita tengoklah nanti macam mana. Padulah tendangan Mina. Macam ni lah Beetle Beast carikan gol. Fire Eagle tak ada chance punya lah.
rise up to the sky. Tengok macam mana si kumbang nak lawan. Berani ya halang nak cabar depis? Ha? Marilah. Macam ni lah Beetle Beast main nanti. Cantik. Baba, tengok ni. Wah, cantik. Ya, Mila salah pilih warna ni. Yang ni lagi lawa. Nama siapa nak kat kek? Nak. Ini lagi. Inilah haruman kemenangan. Ya Allah. Baba? Buang juga shampoo ni. Alamak. Jap, Mila tolong. Namina. Cuma Kak. Mila, gunalah ni. Mila. Kenapa? Tolong Mila. Kenapa ni? Keluarkan duit dari situ. Kenapa? Tu kan warna merah. Ish, Mina ni. Terima kasih, Mila. Sama-sama. Makan. Sedap betul lah. Tak nak. Tak apa. Tambah lagi. Tak apa, boleh habis ni. Fire Eagle tak ada can punya lah. Kita tengok macam mana si kumbang nak lawan. Inilah masanya. Waktu yang ditunggu-tunggu. Detik penentuan. Apa benda unggu-unggu ni? Macam cantik pula. Wah. Tak boleh. Hidup Fire Eagle. Ni dia. Wah, cantiklah tepi bawah tu. Kalau dapat, best ni. Jap, apa? Umi. Mana jersey? Kenalah pakai macam ni. Barulah feel. Tak apalah. Perlawanan akhir antara juara bertahan Fire Eagle menentang Beetle Beast akan berlangsung dalam masa 30 minit lagi. Kekal terhidrat ketika bersukan. H2O adalah yang terbaik. Minum setiap 15 ke 30 minit dan kekal segar. Alright, tak sabarnya. Mina, Umi nak tanya sikit boleh? Boleh, Umi? Kenapa Mina sokong Beetle Beast? Yelah. Ni menarik ni. Mina minat Beetle Beast sebab... Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Siap
tahun, sekolah kita akan mengadakan anugerah pelajar terbaik bagi setiap darjah. Pelajar yang menerima anugerah ini adalah pelajar yang cemerlang dalam pelajaran, aktif dalam aktiviti di dalam dan luar bilik darjah, serta mendapat tempat dalam mewakili rumah sukan. Jadi, inilah masanya kamu semua belajar bersungguh-sungguh dan sertai seberapa banyak aktiviti. Jangan lupa pendaftaran untuk wakil rumah sukan bermula petang ni ya. Baik, cikgu. Bestnya kalau Mila dapat darjah terbaik. Mesti Zara yang dapat. Siapa lagi? Yelah, dia kan pandai jadi ketua darjah. Sukan pun dia hebat tau. Boleh ke ni? Jom. Rumah sukan. Pendaftaran. Badminton. Tidak! Sudah penuh. Macam mana ni? 200 meter lari pecut? Minggu depan? Baba! Apa? Outstation? Seminggu? Kenapa ni? Kan Baba dah bagi tahu minggu lepas. Mila nak Baba latih Mila untuk lari 200 meter. Mina kan ada. Apa? Kerak dulu. Kelakarlah. Hei, nak apa? Mila nak minta tolong. Boleh? Tolong apa? Latih Mila lari pecut. Jom. Apa? Nak Mina latih Mila lari pecut? Wow, betul ke ni? Rasa macam bermimpi lah. Mina, nak tolong ke tak nak? Okey. Tapi Mina ada 4 syarat. Apa dia? Pertama, panggil Mina coach. Jawab baik, coach. Cepat. Cakap baik. Baik, coach. Apa? Tak dengar lah. Baik, coach. Bagus. Kedua, kerja keras. Ketiga, ikut arahan. Amboi, lebih-lebih pula dia ni. Akhir sekali, percayakan Mina. Menyesal pula minta tolong dia ni. Kegaisan, sedia. Nak pergi mana laju-laju ni? Pergi shopping. Nak lari lah. Apa lagi? Ish, tak boleh. Kena panaskan badan dulu. Perlu ke? Ingat tak syarat-syaratnya? Kalau nak buat dengan betul, kena berlatih betul-betul. Sekarang, ikut Mina. Hei! Mila? Sama-sama. Kuek. Dah nak buat dah. Apa? Nak kakak ke? Tapi memang kelakar kan? Mila ada seminggu je lagi nak hari sukan tau. Kalau Mina tak nak tolong, cakap je lah. Hei, tunggu dulu. Mila kena tenangkan fikiran. Relax. Baik melatih sendiri gini. Hei, kita belum habis lagi lah. Nak pergi mana tu? Janganlah merajuk. Mina kan coach. Tapi Mila kan kakak. Extra 20 minit je pun. Ke tepi. Alamak! Mila! Semua okey? Saya okey. Hati-hati tau. Okey. Jom. Lajunya Mina. Macam mana boleh lari laju macam tu? Itulah kehebatan berlatih. Wow. Itulah yang Mina nak latih Mila ni. Maksud Mina? Kalau nak lari laju,
kita kena pastikan badan kita dah bersedia. Kalau tak, otot kita boleh tekan dan cedera tau. Lepas tu, nanti badan sakit-sakit. Oh, iyalah. Tak terfikir pula. Maaf, Coach. Tak apa. Esok, kita berlatih lagi. Ya? Baik, Coach. Kadang-kadang, tak semua yang berlaku macam yang kita bayangkan. Tapi, bila kita cuba, bekerja keras, bertawakal kepada Allah, dengar kata cikgu dan percaya kepada prosesnya, insya-Allah, semuanya akan baik-baik saja. Lari, Mila! Lari! Mila! 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 Pelajar terbaik bagi tahun 1 adalah tahniah kepada Jamila Betty Said. Alhamdulillah. Hebatlah Mila. Tahniah Mila. Mila belajar dari yang terbaik. Mila takkan ada kat sini tanpa Coach Mina. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Sakit. Sakit. Go sakit. Ho, smash, smash. Inilah saat yang mendebarkan untuk kita semua. Mata penentuan. Ya Allah. Dan dia berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, menang. Tahniah dan syabas buat Sakib. Ha, ya. Ha. Ha. Sama macam sakit tak? Wow, boleh tahan? Ha. Ya. Mila ada idea. Macam main badminton esok petang. Nak. Best juga tu. Okey, set. Esok Apa kita pula main. tu? Mila nak smash macam sakit. Wow, first time ni. Mila nak bersukan. Tapi, kita tak ada raket. Oh, alah. Sana. Ha. Ha. Kita minta Baba tolong belikan. Mila, je tengok ni. Ha. Okey kan? Tak nak. Ha, yang ni. Okey kan? Yeay! Alhamdulillah. Cantik. Cuba kalau warna ni. Wah! Betul ni? Dah add to cart kan? Ya, dah. Tak sampai lah tu. Allah, banyak ni. Mestilah. Mana Ya Allah. Baba? Acuh. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Jadi, Baba, ni ada Baba ni. Ada buat ni. betul. Cerita apa benda ni? Tada! Beg lama? Raket badminton. Betul. Masya Allah. Bolehlah terus main. Ni Mina punya. Nak main petang-petang je kan? Okey lah ni. Kan? Okey Terima lah kasih, ni. Baba. Sama-sama. Ni Mila punya. Baba, Ya saya. boleh tak nak raket baru? Yang ni kan ada. Wow, bestnya. Nak main, kena guna raket yang sesuai. Jadi, semalam Mila dah buat research. Mila jumpa satu raket ni. Sakit pun guna. Kalau Mila pakai raket ni, senang Mila nak pukul. Dia ringan. Wow. Grip dia ni sesuai sangat dengan tangan Mila. Menarik juga ni. Senanglah Mila nak smash nanti. Wow. Oh, maaf.
Hebat betul research Mila ni. Alamak. Boleh tahan harga dia. Barulah berkualiti. Bolehlah, Baba. Alamak cahayanya. Janganlah buat mata tuan lah. Betul ni Mila nak main? Betul, Baba. Mila nak jadi kuat dan sihat. Okey. Yeay, terima kasih, Baba. Sama. Mina nak juga? Tak apa, Baba. Yang ni pun okey. Alhamdulillah. Hey! Belakang sikit. Macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tolong. Masya Allah. Cantik hari Kek Mila. Nak tengok. Ringannya. Memang best lah kalau main pakai ni. Itulah. Tadi Baba tanya tak nak. Kan dah terlepas. Tak apalah. Yang ni pun okey. Dah siap. Jom, Main. Jom. Alamak. 1-0. Satu. Mina. Mila. Hebatlah Mila. Macam sakit lah. Siapa kau ni? Nah, Mila pula servis. Tahu lah. Baba, Mila nak pergi toilet jap. Okey. Lah, toilet pula. Mina. Ya, Baba. Nanti pukul macam ni. Macam ni pun boleh. Okey. Mina, cuba. Boom. Wah, Fenton. Wah. Fenton. Wah. La. Allah. Kenapa tu? Sorry. Kenapa Mila? Alamak, kesiannya. Sabar ya Mila. Macam mana nak main ni? Raket dah rosak. Nah, raket ni kan ada. Tapi raket lama tak sama macam raket baru. Mesti Mila tak dapat nak smash macam tadi. Tak apa, cuba dulu. Lagipun, kita kan nak main biasa-biasa je. Untuk sihat, bukan nak wakil negara pun. Dah, jom main. Yeay! Tak perlu beli yang baru. Kalau yang lama masih boleh digunakan. Ikutlah keperluan, bukan keinginan. InsyaAllah, semua benda jadi best je. Masuklah. Hebat! Ya. Mila menang! Mila menang? Iya. Mila menang. Dua-dua hebat. Mila. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, tukang Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamanya tak jumpa Putra kan? Wow, Almilkia. Oh, korang pernah main? Nah, ni duitnya. Terima kasih. Mina hebat tahu main ni. Kan Mila? 5, 6, 7. Yeay, Mila kena. Alah. Yeay. Pertama kaya lah.
Hati-hati bila berbelanja. Oh, buat apa semua tu? Nak menanglah. Jangan haraplah. Oh, Naimi? Serius lah? Naimi baru laju. Kenapa? Tak ada apa-apa. Okey, jom mula. Alah. Itu je Mina dapat. Okey, Mina mula dulu. Mina jalannya. Mina gerak dulu. Bye. Wah, saya berjaya. Mina nak beli? Jual. Ni Mina punya. Giliran saya. Tak naklah. Nak beli, nak beli. Dah mula dah. Sabar. Fikir betul-betul sebelum beli. Ni kan game je. Tak payah fikir lama-lama. Main je. Okey, tak naklah. Yeah! Rugilah. Mina beli lagi. Nak belilah. Subhanallah, sukanya tempat ni. Oh. Yeah! Oh. Alah. Yeah! Datanglah lagi. Yeah! Dah Putra. Ha? Nak beli lagi? Mestilah. Tak apa. Mina tahu nak buat apa. Mina mesti menang. Habislah Mila dengan Putra kalau masa tempat Mina. Beli takaful RM200? Ha? Mahalnya. Wah, bagus ni. Kalau apa-apa kemalangan berlaku, boleh guna takaful. Betul juga. Malang tak berbau. Okey, Mila beli. Patutnya simpan je duit tu. Beli tanah, beli rumah. Lagi best. Yeah! Putra, Mina nak buat hotel. Duit Mina ada lagi? Ada je. Mina simpanlah sikit duit tu. Nanti kalau apa-apa jadi, Mina ada duit lagi. Tak apa. Cukup je. Mina nak menang dah pun. Nah, hotel Mina. Cukup ke duit Mila ni? Mila. Hotel. Ni baru satu. Nasib baik kena hotel Mina. Sikit lagi je tu. Tempat ni tak ada orang pergi lagi. Mana-mana? Tempat ni orang selalu singgah tau. Wah, best ni kalau dapat tempat ni. Simpan duit ya semua. Kita tengok siapa dapat beli. Tu Mina punya. Bismillah. 11. 7, 8, 9, 10, 11. Yeay, Alhamdulillah. Mila nak beli? Alah, tak sempat nak beli. Aduh, apa ni Mina? Tadi senang je kot. Terima kasih Mina. Dapat pun Mila beli ni. Tapi Mina lagi banyak. Kita tengok, kita tengok. Apa? Wow. Alhamdulillah. Nasib baik Mila beli takaful. Oh. Mila ada duit lagi ke? Mila disimpan tadi. Bagusnya Mila. Nah, Mina pula. Bismillah. Bayar cukai RM100 untuk setiap rumah. 1, 2, 3, 4. Ini pun Mina punya. 5, 6, 7.
lagak sangat. Macam tak cukup je tu, Mina. Nampaknya dengan ini saya isytiharkan Mina. Oh, please. Mana Cik? Mina asyik dapatkan yang tak best je. Bukan salah kad pun. Mina yang asyik beli. Patutnya rancanglah dulu. Betul tu. Sebab tu jangan belagak. Kan dah kalah. Maaf Mila, Putra. Mina tak nak belagak dah lepas ni. Tak apa, Mila maafkan. Jom main lagi. Tunggulah kita orang habis dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Durian Plus.